Hai semua, selamat datang ke episod 4 Jalan-Jalan Rentan. Pagi ni bermula dengan suasana tenang di Kamikitazawa Station. Kali ni aku berdua je sebab ahli rentan yang lain dah keluar awal untuk aktiviti memakai kimono di Asakusa. So hari ni aku pilih untuk explore ikut laluan sendiri. So macam biasa, aku pun naik train dari Kyo Line menuju ke Shinjuku. Dalam perjalanan, masa nak transfer train di Shinjuku, aku ternampak satu tempat yang buat aku tak boleh tahan nak masuk. Padahal kat Malaysia pun ada. Mestilah Aeon. Apa lagi, cuci mata lah sekejap. Dia punya makan tuang daun ni. Cheese and truffle, is it? Cheese. Cheese again? What is it? It's cheese good. Oh, ini makan Fondue. my favorite. Banyak tu banyak. Ni lah yang gerak-gerak tu dalam cerita Disney. Apa ni? Wow. Lepas tu, aku teruskan perjalanan ke Kanda Station untuk transfer ke Asakusa Line. Perjalanan dari Shinjuku ke Kanda cuma ambil masa lebih kurang 10 minit je. Laju betul train Jepun ni. Tapi 10 minit pun aku sempat enjoy view Jepun ni. Cantik betul. Sampai je di Shinjuku Station, aku sempat jalan keluar sikit sebab nak cari laluan ke Kanda. Dari Shinjuku Station, memang kena keluar and jalan sikit around 5 minit baru kau jumpa Kanda Station. Macam biasalah, sempat lagi cuci mata kat Kanda. Suasana dia penuh dengan energi pagi. Orang lalu lalang, kedai makan tepi jalan sangat beraroma. Memang suasana Jepun yang autentik sangat. Sampai je aku di Asakusa, suasana dia agak meriah dengan kereta lalu lalang. Banyak juga kedai figure aku sempat singgah, tapi dekat Akihabara lagi murah. So disebabkan matahari masa tu tengah terik sangat, aku pun decide nak round bandar Asakusa ni naik bas je, sambil rehatkan kaki dan nikmati pemandangan dari dalam bas. Bas kat Jepun ni memang sangat efisien dan tepat waktu. Setiap hentian dia teratur, ada paparan masa ketibaan dan pemandu dia pun sangat sopan. Standard lah untuk semua bas kat dunia ni aku rasa. Perjalanan pun diteruskan menuju ke Yuno Park, antara taman paling terkenal di Tokyo. Sepanjang perjalanan, aku dapat tengok suasana bandar Tokyo yang moden tapi masih ada jiwa Jepun lama. Bangunan klasik, kedai kecil dan orang-orang yang berbasikal lalu lalang. Dan akhirnya, selepas beberapa hentian, aku pun sampai di Yuno Park. Sampai saja di Yuno Park, suasana terus berubah dari hiruk pikuk bandar Asakusa tadi sekarang tenang dan penuh kehijauan. Tempat ni memang terkenal sebagai taman awam paling ikonik di Tokyo. Terletak betul-betul di tengah bandar tapi masih mampu buat kita rasa macam jauh dari kesibukan kota. Yuno Park ni sebenarnya dibuka sejak tahun 1873, menjadikannya salah satu taman tertua di Jepun. Lepas habis pusing-pusing dekat Yuno Park, aku pun jalan kaki menuju ke destinasi seterusnya, iaitu Yakiniku Pangga. Dalam perjalanan menuju ke Yakiniku Pangga, betul-betul depan kedai tu, aku terserempak dengan satu persembahan terbuka. Rupa-rupanya ada event khas dekat situ, Muscle Festival. Macam yang korang dapat tengok ni, walaupun cuaca agak panas terik, tapi ramai gila berhenti untuk cuci mata tengok abang-abang tu buat muscle show kat atas pentas. Jujurnya, ni kali pertama aku tengok persembahan muscle. Macam ni rupanya. Menarik.
Lepas puas tengok persembahan tu, barulah aku teruskan langkah masuk ke Yakiniku Pangga sebab perut pun dah mula bagi signal lapar daripada tadi. Berat tu ke? Tak. Siapa yang bawa lagi korang naik atas? Oh, kita sempat ni. Astaghfirullah. Kita orang gesekkan aja. Akhirnya, geng-geng rentan kembali guys. So, Yakiniku Pangga ni antara restoran yang tempat wajib korang cuba dekat Tokyo kalau korang nak rasa Wagyu A5 yang sebenar. Dan antara Wagyu A5 yang paling premium. Daging dia lembut gila, literally cair dalam mulut. Satu set Wagyu A5 ni macam boleh cecah antara 4,000 hingga 8,000 yen bergantung pada potongan. Tapi pengalaman dia memang berbaloi. So aku tak nak cakap banyak, jom enjoy the moment sambil merentan. The steak was so nice. Lagi tak? Macam mana daging ni? Ni. New member. Ni asal. Oh, spoon. Adik nak spoon dek. Okay, and then let's try. Babe, nak pepper? Cut the pepper dia. Thank you. Macam mana? Cut. Okay, yeah, lovely. Wah. Yep. Okay. Yep, hold on. We do the other side. Okay, nice. Okay. This one kau? Of course. Oh, Ui, banyak babe. apa? Sedap. Oh. One more side, one more side. More dah. Cukup dah. Mana date lepas? Macam tu je ke? Tambah. Okay. Look at that. Let me try it. Share everything. Because I have to feel it. Lembutnya. Perfectly cooked. Adik try. I won't lie lah. Sebenarnya rasa sejuk lagi. Tapi sedap. Oh, thank you. Is that for the ramen? Yeah, for the ramen. Right? Sedap kan? Masak macam tu. You want it like that? Babe, you want it like that? Yeah. So good. Nengki That's really his help. Okay. To crack the salt. Babe, keren lah. Jadi apa tak tahu. Okay. Next part. Yang tu pepper pakai. Oh. Lain dapat. Look at that. Okay. Let me cut for you guys, okay? Alright, thank you. Oh my god. Oh. One for you. One for Vic. Vic, comment it. Squishy. Betul lah. Sejuk lagi dalam. Tapi sedap kan? Baik. But you can Rasa panas-panas. the pepper and the salt is so blend. Tapi kena panas sikit lah. You like? This side is more better than this side, I think. Ya? Apa? The ramen is about. Let's try the meat. Yang dekat Akihabara tu kan? Okay, not bad. Okay lah kan? Cuba. Ada nasi. Berbau dengan orang.
barulah dia orang. Ni baru dia orang. Betul. Ah, Syasha lah tu. Ha, tu Syasha tekan tu. Boleh ditekan lah. Ah, ya. This is the last piece. I'm so sad. I'm so sad. This is the last piece. Ambil lah. Sekejap lah. I'm so sad. This is the last one. Nak garam. The last piece. I'm going to miss you when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You gonna miss me, Bama. Mi, you punya cik. Kamu boleh ni. Dia tak hati dengan nak bawa ni. Dia buat sakit orang ni tak fikir. Habis tu hidung Dalilah dengan abang dia tu elok pula. Elok pula. Sama. Apa punya lain seorang jatuh seorang naik. Saja yang dulu. Mi. Jawablah Mi, jawablah. Bagi jawapan kat dia. Pasal kita kan ada beradik ke 5. Semua orang lain-lain lah. Abang saya mancung. Abang saya dah habis. Sampai dia mancung. Cuba tunjuk. Ada, kita kan ada nenek moyang lah kat Jepun ni. Super speedy muka dia. Kita jumpa dekat museum adik. Super speedy muka adik. Cuba tunjuk. Memang nenek saya. Nenek dia Jepun. Jadi kita masa tu lah family dia kot. Sebab sebiji muka dia. Kawan saya lah jumpa. Dia bagi kat saya. Sama kan? Sebiji. Mana? Oh. Dengar adik? Oh lah. Sama lah. Kalau dia pakai tudung tu, dia tumpah tu. Sebiji muka adik. Tapi pun dah nampak. Jadi jin adik ni jin Jepun lah saya rasa. Dia keluar-keluar orang putih. Jin mana? Jin Pilah. Pilah most wanted ya. Shout out to all my Pilahians. Oh, dia dah apply ability dah. Ada je tu tak? Listrik Mira habis. Dia suruhnya Mira ambil listrik kat dalam kereta. Kereta mana kat Malaysia? Sedap. Mira punya pasang apa? Don't spoil lah because Sasha ni kacau saya tadi. So, awak punya daging jadi keras lah. Jadi daging tu jadi keras. Sebab lambat makan. Sebab lambat dia. Kau tak habiskan. Ha? Kau tak habiskan. Oh, tak boleh. Kenyang sangat. Lepas kenyang makan Wagyu A5, kami terus gerak ke Ginza, kawasan shopping famous yang ada Uniqlo 12 tingkat. Sebab terlalu fokus shopping, tak sempat pun nak record Uniqlo yang 12 tingkat tu. Masih menunggu. Separuh di GU, separuh lagi di Uniqlo 12 tingkat. Sana, ujung sana. Boleh lah, 7 baju baru 1,5. Okey. Sementara tunggu yang lain habis shopping, aku sempat rakam sikit suasana Ginza yang ramai orang ni. So dekat sini korang boleh tengok macam-macam ragam manusia dari pelbagai negara. Dan begitulah berakhirnya hari ketiga kami di Tokyo. Panjang, penat tapi penuh dengan kenangan.
So stay tune untuk episod seterusnya. Guys, ini hari ke-4 kita merenteng. Saya ada tax free kan? Ada. Bagi tak sejuk punya tak pergi. Budi Baba! Belum! Apa?